Ikmal, ni ada air untuk kau. Ayah, kerja aku semua di dalam ni. Awet aku punya nombor, siapa nak ganti? Nak bersihkan mana Ikmal lah. Aduh, Mainan aku patah. Ayah tahi. maaf Ikmal. Maaf. Ikmal, ni ada mi untuk engkau Ikmal. Maaf Ikmal, maaf. Maaf kau. Ni, ambil. Yeay, main Roblox. Maaf ayah, minta maaf tau. Yeay, pakai lollipop. Tak boleh, aku potong. Lollipop ni untuk aku. Stop. Aku punya lah. Tapi Ehsan nak coklat sikit. Nak? Yeay. Tak boleh. Alah, kenapa kau kedekut sangat ni? Aku gurau je. Ni untuk kau. Untuk aku ke semua ni? Yeay. Yeay. Ini untuk engkau tahu Ehsan yang besar. Sekarang kita bebaskan Ehsan semula. Ehsan tak bergerak. Korang kena subscribe dulu biar Ehsan boleh gerak. Kenapa tadi? Kenapa aku dapat yang besar ni? Tapi besar. Yeay. Okey San, cepat pukul. Ya. Oh. Sorry. Aha. Sabar jap. Ayah. Letak. Ya. Thank you. Ikmal, sekarang waktu makan. Ni ada nasi dengan sayur. Nasi dengan sayur? Aku tak nak nasi dengan sayur. Aku nak lollipop. Kalau Ikmal nak lollipop, habiskan dulu nasi ni, baru ayah bagi lollipop. Baik aku tak payah makan. Nasi dengan sayur bukannya sedap pun. Hai. Kalau Ikmal makan, korang kena subscribe tau. Ikmal, ni ada lollipop. Lollipop? Sedapnya. Kenapa rasa dia pelik sangat ni ayah? Ayah tahi. Subscribe. Boleh ke kau buat makanan terapung macam ni? Senang je Ehsan. Macam ni je. Angkat je coklat ni. Tengok ni. Alah, tak jadi. Tak boleh. Kau tu noob. Aduh, aku rasa kena masuk dalam lagi ni. Cubalah. Alah, tak boleh. Senang je. Kita cuma perlukan lidi, garpu dan yang terakhir sekali, nanas. Ehsan, tengok ni. Makanan aku dah boleh terbang. Mana kau punya? Ni aku nak tengok. Macam mana kau boleh buat juga? Subscribe. Bagilah sikit. Ayah lapar. Tak boleh. Tapi ayah lapar sangat. Panjang tu sosis ni. Ehsan, aku nak tukar. Yeay, aku dapat sosis panjang. Kenapa kosong kat tengah ni? Terima kasih Ehsan. Ni, tengok ni. Kau boleh ke? Lemah sangat kau ni. Bas sini temikai kau. Biar aku yang potong. Aku tak yakin kau boleh. Mananya tak terbelah pun. Ni tai. Ehsan, tolong pegang jap. Tapi kau jangan makan tau.
Kau makan Hasan. Tak, bukan aku. Tipu. Ikmal tak dia makan, Ikmal. Ikmal, sini kejap. Ya, kenapa ayah? Ayah dia yang makan. Bukan aku yang makan. Bukan. Ya, kau tengok mulut kau tu penuh coklat. Mana ada aku makan? Anak kurang ajar. Hasan, ni aiskrim aku kau jaga makan Kalau kau makan aku tumbuk muka kau. Dah, jangan makan. Aha. Kalau aku makan separuh dari belakang, mesti Ikmal tak tahu. Walaupun aku dah makan separuh, tapi dari depan tak nampak. Nasib baik Hasan tak makan. Ada 1, 2, 3, 4, 8, 9. Nak tulis lah, biar Hasan tak boleh ambil. Kalau macam ni dah selamat. Ada coklat. Ambil 1 lah. 2 lah. Dua. Kita padam sikit. Kan nampak macam 7 tu. Sedapnya. Yeay, minum susu. Siapa tu? Ada susu kegemaran aku. Alamak, dah sikit. Nanti Ikmal marah. Aha. Yes. Okey Hasan, cepat pukul. Ya. Oh. Sorry. Dah. Aha. Sabar jap. Ayah. Letak. Ya. Thank you. Ayah. Kenapa? Ini markah peperiksaan aku. Ish, teruk sangat kau ni. Kau anak boh. Ayah. Bodoh punya anak. 5 lagi nak 100 tu. Ayah hantar kau pergi sekolah penat-penat. Ini kau balik ke ayah. Anak derhaka. Minta maaf ayah. Aku hantar sekolah belajar mahal-mahal. Kau belajar main-main. Ini kau bawa balik ke aku. Anak. Yelah, tak apalah. Ayah tetap bangga dengan kau, Ikmal. Wah, dapat hadiah. Terima kasih ayah. Dapat Coco Crush dengan Hanista. Terima kasih. Ini abang aku Ikmal yang dah gila sangat dengan Naruto. Sampaikan dia dah tak nak kawan dengan aku. Dia tidur dengan Naruto. Naruto, minum ni. Kau belum minum lagi hari ni. Kau ni kenapa? Pelik sangat. Naruto nak minum je. Naruto, jom kita main kereta-kereta. Kita main kereta lumba. Alah, Naruto jatuh. Aduh, kalau macam ni aku dah tak nak jadi adik dia. Aku akan cuba sekali lagi. Aku ambil Naruto kesayangan dia masa dia tidur dan potong supaya Naruto musnah. Mati kau Naruto. Hasan, apa kau buat dengan Naruto aku ni? Apa? Kenapa kau gunting? Ya. Aku benci kau. Ikmal, janganlah sedih. Ni kan boleh selotip. Saletik apa? Buruk lah nanti. Alah, janganlah sedih. Boleh? Ada satu syarat. Apa? Nak tengok ni kena subscribe. Ayah, jom kita main sama-sama ayah. Alah, ayah tengah sibuk ni. Dah, main ni dulu. Dah lah. Pergi sana. Dah, yelah. Anak aku, Ikmal. Anak aku. Ayah. Ayah, jom main sama-sama ayah. Ya, jom kita main sama-sama kali ni. Ikmal. Ikmal. Ikmal, ayah rindu. Muchas gracias, afición. Este es para vosotros. Muchas gracias, afición. Este es para vosotros.
teringin sangat nak iPhone baru. Nak iPhone baru. Ni phone baru untuk engkau, Ikmal. Ini bukan iPhone, ayah. Ini betik. Tak nak lah. Hello. Tak nak. Ayah kena kerja keras ni supaya Ikmal boleh beli iPhone. Aduh, penatnya. Nah, gaji kau bulan ni. Ye, dah boleh beli iPhone untuk Ikmal. Ayah. Hah? Ada ayah. 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 Ayah kat mana, ayah? Ayah. Ayah. Terima kasih, ayah. Ikmal, jangan bongkok. Dah kata jangan bongkok. Macam tu. Okey, jalan. Duduk tegak. Ayah, jangan bongkok. Sorry. Ikmal, nah minum susu ni. Tak apa, letak situ dululah, ayah. Aku tengah main Roblox ni. Aku berjaya naik gunung. Allah. Anak kurang ajar. Dah bagi susu tapi kau buat tumpah je. Anak bodoh. Makan Hanista. Ayah dah cakap banyak kali kan, jangan tumpahkan makanan. Sini kau. Maaf, ayah. Janganlah pukul aku. Berani kau tumpahkan makanan. Kau buang-buang makanan je, Ikmal. Ikmal, tolong ambil kat ubat ayah. Ayah, ni kan ubatnya. Ayah. Betulkah yang ni ubat ayah? Ya, betul, Ikmal. Ayah kurang ajar. Orang dah bagi ubat, tumpahkan pula. Maaf, Ikmal. Ayah tak sengaja. Berani kau tumpahkan, ya? Wah, bestnya main game ni. Yes, menang. Alamak, pecah. Kita kena sapu ni supaya bersih. Sekarang kita tinggal buang je. Tapi nanti kucing jalanan yang cari makan dekat tong sampah kena kaca. Aha. Supaya kucing jalanan tak terkena kaca, aku akan letak kaca ni dalam kain. Lepas tu kita balutkan dengan selotip. Nampaknya macam kurang selamat lagi lah. Masih tajam lagi ni. Kita tambahlah kotak lagi. Barulah kucing jalanan selamat. Sekarang barulah kita boleh buang. Kalau macam ni, barulah selamat. Tuan polis. Ya. Ada budak merokok ni. Merokok? Kecil-kecil tak pandai isap rokok, Aku lapar, tapi makanan semua dah habis. Aha. Level 1, gasing pemadam. Level 2, gasing pemadam. Ternyata level 2 sangat berat pemadam ni. Level 3, gasing pemadam. Ternyata level 3 putarannya agak perlahan. Level 4, gasing pemadam. Lebih besar lagi. Gasing taik labi. Level 5, gasing pemadam. Alah, ternyata level 5 terus tak boleh. Tahyul. Ini adalah lollipop paling besar di dunia. Saiznya sebesar tapak tangan aku. Aku terus buka bungkusannya, tapi ternyata ini bukan lollipopnya. Tapi kita kena buka dulu penutup dia. Dekat dalamnya ada banyak lollipop. Dapat mainan juga. Buruklah mainan tu. Aku buka bungkusannya dan aku terus rasa lollipop ni. Sedap. Makan apple. Ini untuk Ehsan. Ini untuk ayah. Ini untuk aku. Dah habis? Alah, tak apalah. Asalkan Ehsan dengan ayah boleh makan apple. Ehsan, ayah, ni ada apple untuk korang ni. Makanlah. Wah, terima kasih.
Lah, apple kau mana Ikmal? Ni apple aku. Oh. Alah, tak boleh makan apple. Ni cuma kertas. Aduh, laparnya. Nah, Hikmal untuk kau. Ha? Ada apple juga untuk aku? Jom makan sama-sama. Ha? Air tak ada? Ha? Kau minum ubat tak ada air? Nah, ambil ni. Tak nak. Aku makan ubat tak perlu air. Okay, Ehsan, ready. Wow, first try Pilih, nak yang mana? Nak yang panjang lah. Aku suka yang panjang. Tak apalah, selalunya yang pendek yang panjang. Jom kita tengok. Cubalah. Woi. Wah! Panjang. 50 meter. Aku punya panjang. Cuba tengok kau punya. Cuba tengok. Aku punya mesti panjang juga Tengoklah. Pendek pun. Loser. Tak nak yang panjang juga. Aduh, tek telinga aku banyak sangat. Tapi boleh buat pelangi. Bukan macam tu Ehsan. Kalau nak buat pelangi, macam ni. Oh, pelangi macam tu. Aha. Kita boleh pakai pengorek telinga je. Lepas tu kita gabung. Kalau dah jadi macam ni, kita tinggal warnakan je. Kita warnakan ikut warna pelangi. Kalau dah jadi macam ni, kita tinggal lukis je pelanginya. Ayah, pelangi yang macam ni kan yang ayah cakap tu. Ya, betul. Tapi yang kau punya tu buruk. Ayah nak keluar ni. Jangan lupa kunci pintu Baik, ayah. Wush, baik rumah ni. Hah? Pencuri! Wah, mesti banyak barang berharga ni. Wah, ada banyak duit. Ayah, tolong ayah! Ini kalau jual dapat berapa ni? Uish, spender siapa ni? Buruk sangat. Ada iPhone emas. Sini kau, aku colik. Aduh, maaf Kemusiaran. Maaf. Musibal. Maaf juga. Maaf. 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 Sini lagi, sini. Tolong aku Ehsan, nak makanan sikit boleh? Makanan mana boleh? Ni makanan aku. Kalau macam tu aku nak peluk lah. Nak peluk boleh? Peluk pula. Boleh lah, ikut kau lah. Okey, kita peluk. Ui, kau tengok tu. Apa Ehsan cantik je. Mana? Tengok di mana tu? Tu jadi makanan aku. Jangan ambil. Tangan siapa ni? Hari ni aku ada masalah besar sangat. Sebabnya ada orang curi selipar aku. Tapi yang jadi masalahnya, aku ada simpan rahsia terbesar aku dalam selipar tu. Selipar aku kena curi. Aku kena cari siapa yang curi selipar aku ni. Orang pertama yang aku syak sangat ialah bodyguard aku. Sebabnya dari dulu aku tak pernah percaya bodyguard aku. Dan selipar dia buruk sangat. Najis. Oleh itu, aku diam-diam ambil beg bodyguard aku untuk tengok. Rasa-rasa ada tak selipar aku dalam beg Mak Akif ni Hah? Ada duit. Patutlah sebelum ni duit aku hilang. Lagi? Hah? Ada botol air? Tak ada pun selipar. Tak ada selipar aku. Entah-entah Ehsan yang curi Sebabnya Ehsan diam-diam dia pun suka curi barang aku. Ehsan, kau curi selipar aku Sebelah hilang ni. Mana boleh, kaki aku kan patah. Betul juga, kalau patah mana boleh pakai selipar. Mana boleh. Betul juga kau ni. Sekarang aku boleh tahu rahsia Ikmal. Kalau nak tahu rahsia Ikmal, kena 10 juta subscriber. Tolong subscribe, geng! Ehsan, rumput laut kau nampak macam lain je daripada aku. Boleh tak aku nak cuba sikit? Mana ada, sama Sikit je. Sama je. Lain tu. Macam ni?
Yelah, tinggal sikit. Ehsan, kenapa rumput laut kau ni ada gelombang-gelombang? Mana ada? Tu kan sama je. Cuba ayah tengok. Jelas-jelas tak sama tu kan. Dah lah, ayah nak cuba. Yelah sama. Yummy? Yes. Yummy? No. Yes. Yummy? Yes. Yummy? Yes. Ikmal, aku ada tong ajaib untuk kau. Wah, tong ajaib. Ada apa je dalam tong ajaib ni, Ehsan? Kau nak tahu ke? Ni Nak tahu. Ada apa? Wow, bantal bintang. Ada batu bintang. Aku suka tidur sedap. Kau kan suka tidur. Suka. Ya, ada apa? Lepas tu, Weh, payung. Warna-warni. Kalau hujan nanti boleh guna. Suka. Payung. next. Weh, kesukaan aku. Vacuum ajaib. Boleh sedap fikiran ayah. Hari tu kau pinjam gunting aku tak pulang kan? Ni ambil ni gunting gergasi. Weh, gunting gergasi aku boleh buat apa ni? Potong. Bestnya. Yang terakhir. Apa dia? Wow. Ada tongkat. Macam mana tongkat dia boleh buat dalam ni? Ikmal sini. Kau kuat kan? Aku kuat. Biar aku tumbuk perut kau Tumbuklah. Tak sakit langsung. Mesti dia perut kau pula. Buat. Sakit. Aduh.